Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita try malam pula. Ni tak ada malam sangat. Pukul 8 boleh ya. Malam lah pukul 8 Expose vision system obstacle avoider effector pay attention surrounding. Maksudnya gelap Gelap dia tak boleh tengok korang sekeliling. Tapi lighting dia agak pecah juga kalau tengok kat skrin aku ni. Kita try rakam dulu. Kita try pusing-pusing dulu. Kita tengok. Kita jalan depan. Ni aku jalan saja ke depan. Nanti baru kita edit, kita tinggi sikit lah. Obstacle sensing unavailable. Kalau tempat tak ada spotlight dia macam cun sikit. Tapi tak tahu lah, nanti kita tengok final rendering dia macam mana. Ni kawasan bandar banyak lampu lah. Kurang Nanti kita tengok lah kalau kita dah render. Tapi obstacle dia off untuk waktu malam macam ni. Dia sambil-sambil layan Dia naik atas tinggi sikit. Kawasan bandar. Bukan. Kalau tengok view dekat RC ni pada aku agak kurang lah Tidak sedetail seperti sebelum ni aku fly Mini ataupun 3S dan yang lain-lain. Ni kawasan bandar lah, terang sangat lah. Jalan dia terang sangat. Tak syok pula Nanti kita cari kawasan yang gelap lah. Ni tempat tadi kita lost signal Itu rendah sikit. Ni aku pusing je lah, pusing. Jadi kita boleh tengok. Ini sebenarnya kamera aku 90 degree ngadap depan. Nanti kalau video editing reframe mungkin kita akan main cinematic dan sebagainya lah, kita ubah-ubah. Nampak. Tapi waktu malam dia agak orang cakap apa kita tutup jap. Aku try ambil gambar satu 360. Ni atas. Oi, terbalik kamera. Macam terbalik kamera Oi. Itulah, kita try capture dulu 360 tu kat sini. Tengok macam mana hasil dia. Kita capture dia gelap sikit dia akan processing sikit. So ni aku saja je try fly malam dekat image dia berbaloi. Dah siap, sekejap je. Kita kembali kepada foto video. Kita try quick shot malam 180 meter ke bandar ni Kita try quick shot. Tak ada boleh buat tak rotate. Quick shot 180 meter 15 second. Kita try. Start 2 1. Okay. Oi, pusing dulu. Betul, sap. Oi. Nanti kita tengok kalau dah render dia macam mana, tapi cantik. Oi, baik. Smooth je dia rotate. Dah macam tu je. Lah, kita balik pada video. Dan kita start record balik. Kita fly. Jom, let's go. Ni aku seperti menggunakan single lens lah. Kita pakai kamera boleh tidur dalam bawah dan sebagainya. Okay, ni waktu malam. Pemandangan dia macam ni. Kalau dekat screen tak best lah. Pada aku dia tak detail. Kita tengok kejap kalau single lens macam mana. Kita tengok single lens. Single lens, okay. Single lens normal, cun. Kalau 360 kita agak macam flicker macam tu. Tak apalah, kita fly je dulu. Nanti kita tengok hasil apabila kita reframe tu macam mana. Okay, kita stop. Aku nak try return to home. Kita tengok return to home kita. Kita sambil record return to home. Dekat je return to home tu. Okay.
So ini rakaman dekat RC2 kalau flight 360. Dia akan landing balik dekat home point dia. Alamak, landing dia tak boleh record ke? Kalau boleh record cantik lah, rugi lah. Dia tak parking. Parking tak? Dia jumpa tak parking hash tu? Tengok dia masuk balik tak? Nampaknya dah teranjak sedikit dia betulkan lah. Tapi waktu kita landing kita tak boleh nak record. Aku kat depan ni. Kita pergi depan ni. Waktu nak landing kita tak boleh nak record. Macam rugi footage jugalah. Tengok. Kalau dia dah single lens, lawa. Footage dia lawa. Tak? Tahu aku. Okey, kita tengok kejap hasil 360 tadi malam. Adakah seindah purnama, seindah 360 yang lain pada waktu malam? Macam mengancam juga ni. Ni aku tak download lagi ni. Macam baik juga. Tu kita try download jap. Kita download jap tengok. Kita tengok kejap. Cuma user interface dekat RC tak lawa kalau waktu kita fly 360. Tak best. Malam dia agak buram. Kalau kita tengok yang lain, fly tadi kita fly apa yang pusing-pusing, mana quick shot tadi? Ni yang terbalik ni. Kita play. Alamak, dia kena download dulu ni. Kita dah. Pada aku agak kurang lah, tak best. So 360 ni sebenarnya untuk cukup cahaya okey lah. Waktu malam kalau fly pada aku macam ni tak seindah footage daripada macam Mini 4 Pro pun cantik. Fly malam Mini 5. Kita tengok footage yang lain. Kita tengok yang mana? Yang ni starting. Ni kita on kejap. Nampak flicker flash. Tak lawa lah. Walaupun dia boleh pusing-pusing ni kan. Tak lawa. Tapi mungkin nanti kita try tengok kalau kita dah export macam mana hasil dia. Dia kalau ada flash tu. Motor. Banyak sangat cahaya pun tak cantik juga. Tapi sepatutnya cantik. Aku tak tahu. Mungkin 360 ni waktu malam dia kurang. Kalau nak fly malam, kita kena gunakan drone biasa. Tapi kita nampak macam ni lah. Kalau kita fly malam, kita boleh tengok macam ni. Tu yang best dia 360 lah. Okay, kita tengok yang lain. Kalau kita tengok yang aku fly siang tadi. Mana? Ni ikut boleh. Kita fly. Kita tengok beza cukup cahaya nampak. Dia punya detail. Kan nampak tak? Kita ada beza macam tu tau. Kalau untuk cukup cahaya. So fly malam dia tak ngam lah. Kita tengok yang malam yang lain ni. Malam tadi ni kita fly atas jalan tadi. Ni fly atas jalan ke? Tengok. Macam ni lah fly dia. Tak best. So aku bagi kesimpulan lah. Untuk fly malam DJI Avata 360 ni kurang. Tak tahu kalau ada setting, sebabnya aku auto saja. Kalau korang boleh fly secara manual dan sebagainya, boleh setting single lane. Mungkin kalau single lane pun lagi tune, tapi tadi aku dah juga main untuk single lane. Okey, jadi itu saja untuk sedikit video malam 360 malam. Tengok 360 malam macam ni view dia. Ni aku dah download Tapi kalau tengok yang siang punya, yang tadi aku dah ambil 360. Ada satu. Ni aku play dah, ni aku tak download lagi. Tapi kalau siang hari, dia ni sesuai untuk siang hari. Kenapa tak boleh 360? Tak boleh download ke? Alamak. Tak boleh klik.
Dia kena download. Ini dah download ni. Tapi dia tak boleh klik tak apalah. Nanti kita tengok kat video yang lain. InsyaAllah. Okey, jadi itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kerana sudi menonton. InsyaAllah jumpa lagi di pembincangan drone yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu kau single yang dia lawa lawa je. Tapi kalau 360 dia out.